Kita hadir pada hari ini untuk membuat satu laporan bagi memastikan hak orang miskin ataupun hak golongan pekerja. Pemandu lori ini adalah tergolong daripada golongan rakyat marhain yang tidak mendapat pembelaan sama rata seperti orang lain. Kita bagi contoh, kalau orang kaya kena seperti ini, kalau datuk-datuk kena perkara seperti ini, dirompak dan sebagainya, akan jadi satu siasatan yang berat kepada orang-orang yang menyerang mereka. Tetapi kali ini orang-orang yang kaya ini, orang yang dibayar, yang dibela oleh datuk ini, menyerang seorang pemandu lori. Kita menggesa polis sebab kenyataan dalam Facebook PDRM semalam bahawa 2 hari lepas bahawa polis menyiasat kes ini di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan, di mana seksyen ini menuduh orang yang ditahan ini sebagai merusuh. Pada hemat saya merasakan ini tuduhan yang hanya akan memberi peluang kepada samsing-samsing ini untuk terlepas daripada hukuman. Kerana di sini mereka bukan merusuh semata-mata, dan hukuman untuk merusuh ini sangat ringan bagi saya, boleh didenda sahaja. Sedangkan mereka dah mencederakan seorang individu, seorang manusia yang tak bersalah, dengan jahitan lebih kurang 13-14 jahitan, dan parah longlai di atas tanah, tidak bermaya, diserang oleh 4-5 orang kawan-kawan mereka. Jadi saya merasakan ini adalah satu seksyen yang tidak wajar dikenakan. Ataupun kalau polis nak mengenakan satu seksyen 147, polis kena juga menyiasat di bawah seksyen lain. Contohnya seksyen 325. Seksyen 325 ini ialah mendatangkan kecederaan kepada orang yang diserang. Jadi ini memperuntukkan hukuman yang lebih berat, iaitu penjara 3 tahun. Tetapi kenapa polis tidak menyiasat samsing-samsing ini? Kerana dia orang-orang VIP. Polis tidak menyiasat mereka di bawah seksyen yang berat. Saya bagi contoh dalam kes saya hanya menulis posting di Facebook. Tetapi saya dikenakan 14 tuduhan hanya kerana satu posting. Penjara boleh mencecah 20 tahun. Tetapi orang yang menyerang, memukul, membelasah orang separuh mati kerana dia seorang pemandu lori, orang yang tidak ada nama, polis hanya menyiasat VVIP ini di bawah seksyen 147 yang hanya boleh bayar 1,000-2,000 untuk bebas. Itu pun kalau disabit. Jadi kita minta pihak polis supaya berterus terang dan juga supaya telus dalam siasatan. Kita tak nak polis main-main apabila melibatkan golongan orang kaya, orang VIP, datuk-datuk, menteri-menteri. Malah dalam kenyataan media, polis meminta orang ramai supaya henti sebarkan nombor plat kereta datuk tersebut. Kerana apa? Kenapa pihak polis melarang kita untuk menyebarkan plat kereta tersebut? Kerana nak menjaga imej datuk VVIP tersebut. Jadi kita minta polis, bila menjalankan siasatan kes-kes yang berat seperti ini, kita minta polis dedahkan nama, dedahkan identiti, dedahkan siapa orang yang memukul ini. Kerana rakyat perlu tahu, bila tahanan-tahanan politik, bila orang melakukan kes-kes politik hanya kerana berceramah, berucap, polis boleh dedahkan identiti mereka, aibkan mereka, satu dunia, satu negara, keluarkan berita. Contohnya dalam kes Alvin Tan, dalam kes Ali Abdul Jalil, polis dedahkan identiti. Tetapi orang yang melakukan kesalahan yang jauh lebih besar, jauh lebih berat, polis tak nak dedahkan siapa yang pukul. Ini satu perkara yang kita anggap bias, berat sebelah. Sebab itu kita minta dalam laporan kita kali ini, polis tolong menyiasat kes ini dengan lebih telus, dedahkan siapa VVIP ini, dedahkan siapa samsing bodyguard ini. Kerana rakyat hari ini sedang bersatu tanpa mengira ideologi politik untuk membasmi kegiatan-kegiatan yang mengancam nyawa orang-orang susah seperti kita.